BBAKL tinggal lebih kurang 3 bulan je lagi weh. Kat sana nanti aku akan launch komik Sekolah Komedi Volume 2, Family Card Game dan Plushies Dakwat. Basically macam ni lah rupa dia nanti. Cuma dia ada kotak lah. Jadi jangan lupa set alarm cun-cun 28 Mei sampai 7 Jun tahun 2026 ni. Jumpa korang kat sana. Puasa. Bulan di mana setan-setan semua dibelenggu. Sebab tu juga korang tak akan nampak komen haters dekat video aku. Noise baby boy. So, kalau sebelum ni aku cerita pengalaman aku berpuasa kat Sarawak, kali ni aku nak cerita pengalaman aku berpuasa secara general. Dan sebagai buah cherry kat puncak, aku akan cerita satu pengalaman raya aku kat hujung video ni. Masa aku kecil-kecil dulu kan, aku selalu solat tarawih kat satu masjid kat kampung aku ni. Dan akan selalu ada seorang pakcik ni. Okey, aku bagi description sikit lah tentang macam mana rupa dia. First kali, dia berkulit gelap, berkain pelikat, berbaju kemeja. Tapi dia bukan pakai baju kemeja macam korang biasa pakai. Pakcik ni lain sikit. Dia tak kancing butang baju dia semua. Dan yes, dia tak ada baju kat dalam. Jadi setiap hari dia datang masjid tu, dia akan pakai style yang sama, baju pun yang sama. Mungkin dia ada banyak pasang lah kot baju tu. Korang rasa benda tu macam pelik kan? Pakcik ni famous kat masjid aku sebab satu, pakaian dia lah semacam pendekar bujang lapuk. Satu lagi, bila time orang solat, tengah-tengah nak aminkan bacaan Al-Fatihah, dia punya amin tu bukan main bersungguh. Memang nak menguji konsentrasi solat aku. Kelakar amat suara dia. Dia macam bunyi malas nak baca tapi kuat. Faham tak? Pernah lah kan satu kali ni aku solat dekat tepi dia. Selesai cik imam baca Fatihah tu, time nak amin tu, semua orang amin macam biasa. Tapi dia amin. Sampai aku nak tergelak dengan amin dia. Tapi nasib baiklah aku ni ada satu teknik. Kalau nak tergelak masa solat, aku akan sapu muka aku, lepas tu buang ekspresi nak gelak tu jauh-jauh. Biasa menjadilah. Bukan amin je, time nak sambut bacaan selawat antara solat tu pun berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu Tapi baguslah dia jerit macam tu. Semangat Ramadan tu ada. Setiap kali nak dekat raya, mak akulah yang akan jadi orang yang paling sibuk. Sebab dia sebenarnya adalah pembuat kuih raya. Korang mungkin nampak macam dia manusia biasa, tapi sebenarnya dia adalah pembuat kuih raya. Aku suka setiap kali mak aku buat kuih. Aku boleh makan macam-macam jenis kuih separa hangus, kuih sarang semut, elemen London. Tapi yang paling best seller sekali dan yang paling mahal nak buat, kuih tak nenas mak aku. Yang ni yang paling susah mak aku nak bagi. Kalau lah ego aku tak tinggi, mungkin aku dah cari dalam tong sampah kok mak aku ada buang. Sumpah sedap. Cair kat mulut aku cakap korang. Dan kalau nak buat kuih ni, biasanya mak aku akan duduk depan TV lah, layan drama TV3 sambil pukul butter dengan gula campur telur semua tu. Dan setiap kali itulah aku akan tunggu depan dia. Walaupun aku tak suka tengok drama. Mak dia dah mati ke? Dah tak payah nangis. Nanti Avenger Doomsday dia akan return. Tapi aku tunggu bukan sebab aku nak tunggu sampai tak nanas tu siap. Cerita dia, aku tunggu sebab sebagai seorang beban, aku nak kena rasa dulu butter yang mak aku pukul tu. Nak kena quality check dulu kuih-kuih yang dia buat. Kurang ni. Siapa minta pendapat kau? Okey tak, sebenarnya aku suka rata sebatian yang tak masak lagi tu sebab rasa dia manis. Lepas tu tekstur dia gebu-gebu gitu. You know what? Kebiasaan nak masuk bulan puasa ni, aku akan jadi extra rajin memasak tau. Jadi aku pun ada buat biskut aku sendiri juga. Ingat geng generasi baby boomer je ke boleh buat biskut raya? Ni senior Gen Z ni pun boleh buat tau. So kalau korang bukan jenis yang mengendap, mungkin korang tak tahu, for the past month aku ada cuba buat satu resepi ni, nama dia chocolate chip matcha cookies. Dan untuk pengetahuan korang, ini first time ya aku buat cookies. Dan aku dah try berpuluh-puluh resepi dah. Ada yang lemau, ada yang mereka-reka, still tak sama macam yang aku nak. Jadi lepas dah banyak kali eksperimen, baru aku tahu yang rupanya kalau nak buat cookies ni, kena pakai serbuk matcha yang premium, baru rasa dia naik. So aku dah tak cakap banyak. Lepas tu aku order matcha daripada Jepun terus kau. Matcha ni diorang panggil Japan Uji Matcha. Tak tahu ujian apa yang dia bagi kat matcha tu. So aku teruskan lagi eksperimen aku. Tukar-tukar bahan, tukar-tukar metod. Dan bila dah masuk bulan puasa ni, aku sampai eksperimen pukul 2-3 pagi. Tak, bukan sebab tak boleh makan waktu siang, nak tengok bola. Dan akhirnya baru aku berjaya buat chocolate chip matcha cookies aku sendiri. Dey! Aku ni bukan peminat tegar matcha pun, tapi aku suka rasa pahit-pahit manis daripada cookies ni. Felt so perfectly balanced, as all things should be.
Okay, aku ada satu cerita yang agak memalukan. Tapi it's good for YouTube algorithm. Tak apa aku cerita. Waktu aku sekolah menengah dulu, aku dengan member-member sekolah rendah aku berpakat nak pergi beraya rumah cikgu-cikgu kita orang masa sekolah rendah dulu. So ada satu rumah ustazah kita orang ni, katakan nama dia Ustazah Robeah. Jadi masa kita orang sampai kat rumah Ustazah Robeah ni, kita orang bagi salam, dia pun sambutlah salam kita orang. Lepas tu kita orang pun duduk kat satu serambi depan rumah dia. By the way, ni first time tak kita orang pergi rumah Ustazah Robeah ni. Lepas duduk tu, semua member-member aku macam terpinga-pinga. Semua pandang masing-masing dengan muka cuak, macam nak bagi isyarat something, macam salah rumah gitu. Tapi muka ustazah aku tu macam bengkak-bengkak, macam baru lepas kena sengat tebuan. Dan ustazah kita orang tu pun senyap je, tak cakap apa-apa. Well, aku dah cakap banyak kali, aku memang tak suka situasi awkward. So aku pun bagilah pembuka kata, "Ustazah sihat?" Lepas tu korang tahu tak apa jadi? Ustazah tu reply, "Saya bukan ustazah. Ustazah tengah bersiap kat dalam." Rupanya dia adalah adik-beradik ustazah aku yang muka hampir sama dengan Ustazah Robeah tu. Muka masing-masing merah tahan gelap. Patutlah semua macam terpinga-pinga, sebab diorang tak pasti tu ustazah kita orang ke bukan. Sebenarnya aku pun macam ada syak wasangka yang perempuan tu bukan ustazah aku. Tapi takkanlah kita orang nak tanya, ni Ustazah Robeah ke? Kalau betul tu Ustazah Robeah, macam mana? Mesti dia kecil hati dengan soalan tu. Sebab itulah aku just assume yang dia tu Ustazah Robeah. Paling teruk pun dia boleh kata, "Saya bukan Ustazah Robeah." So aku ni macam pengambil risiko lah. Yep. Stop kejap. Nak cakap, jangan beli sampul raya orang lain lagi. Beli aku punya dulu. Macam biasa, sampul material keras, kualiti premium. Ikutlah korang nak beli kat Shopee ke, nak datang event ragam raya ke IOIC Timur Putrajaya 13 hari bulan hingga 15 hari bulan ni ke, ikut korang. Tapi yang paling penting, dekat event nanti, jangan lupa dapatkan kuih raya gabungan senior Gen Z dengan Gen Baby Boomer. Chocolate chips matcha cookies dengan tak nanas mak aku. Kalau korang grab 2 balang daripada mana-mana kuih ni, korang akan dapat percuma kotak packaging yang comel ni. Dan please, jangan tenung harga cookies aku lama-lama kat event nanti. Sebab kat dalam tu ada 3 bahan premium: Japan Uji Matcha, Butter and Curd dan Chocolate Chips Premium yang jenis cair kat mulut tu. Okay? Tengok tu buat muka sedih. Okey lah, aku bagi free sampul raya kalau korang buat pembelian atas RM70. Deal? Deal Okay, jumpa korang minggu depan kat event nanti. Okay, bye.